Alright guys, selamat Hari Raya. So ni abang nak tunjuk abang ECU terbaru daripada NIK, N Pro. Okay, N Pro dia main kotak biru line merah. Yang lama yang selalu abang tengok tu kotak biru line kuning. Okey, apa beza dia? Okey, kita buka, kita tengok dalam dia sama, cuma ECU dia saiz lain. Dan pendrive untuk yang lama 9.13 software dia. Yang baru software dia version 11, warna putih pendrive dia. Okey, so ECU dia jom kita tengok dalam dia. Tengok software dia, okey. Saya tunjuk software dia, software baru. Software version 11. Ni software version 11. Dia ada macam-macam features lah. Okey, ni software dia first kali kalau hangpa biasa buka, dia ni dia ada color. Kalau software lama dia macam ni. Software lama dia tak ada color. 9.12 tak ada color. Dia macam ni lah, saya panggil tak ada color lah. Okey, dia punya features pun berbeza lah, kita tengok. Okey, ni feature lama. Okey, features baru. Features baru, okey, kita tengok kat sini. Okey. So kat sini dia ada e-throttle, dia ada spare ni untuk injektor saya rasa. Okey, lepas itu kita tengok parameter dia. Yang ni hangpa boleh maksudnya yang ni parameter ni untuk kita nak ubah apa value dekat table tuning lah, yang hangpa nak macam mana hangpa boleh adjust lah benda tu. Okey, so kat sini kita tengok dia punya option. So kita macam-macam lah untuk nak bagi start senang, semua ada kat sini. Tak payah duk pening-pening nak adjust di table tuning, hangpa adjust kat sini lah. Ada stepper motor pun semua boleh adjust kat sini, tak ada masalah. Okey, dan yang best kali dia ada function quick shifter. Quick shifter dia kali ni boleh meletup. So hangpa yang mana tuner, hangpa pandai-pandai adjust lah kan, nak guna injector degree ataupun ignition degree. Hangpa adjust, memang dia akan boleh function lah benda tu. So yang mana beli kat Abang Gar untuk Y15 V2 dan juga model-model lain yang akan sampai. Setakat lah ni V2 saja yang ada version baru. Yang version yang lain semua version macam biasa lah. Siapa yang beli kat Abang Gar macam biasa, Abang Gar kat on set quick shifter. So hangpa terus beli quick shifter asin, pasang terus function. No? Harga okey, harga untuk yang lama macam biasa, murah sikit sebab dia subsidi. Yang baru ni harga dia macam harga yang lama dulu, 500 set mapping. Yang mana mai pasang kat kedai Abang Gar, kita pasang percuma siap mapping sekali. Percuma 4 mode. Okey, main mantap.